Tengah cuti sekolah ni, Kenya tak pergi travel mana-mana ke? Dengan cuti sekolah ni, kami tak plan nak pergi mana-mana pun. Papa koyong ekasti kerja. Hujung minggunya dapat nak bersama macam ni. Jadi kami plan nak pergi hiking je. Sebelum tu kami singgah breakfast dulu. Amboi, pantang betul depa ni nak. Asal makan luar je macam-macam depa balun. Kuih manis depa tak berani ambil. Pasal awak lagi mama dah tak approve. Mana baiknya makan nasi tu? Awak udang ke? What do you eat? Only that rice. Mikael Bella makan nasi lauk macam mama. Macam biasalah pergi makan kedai, Mama Bella tetap dengan bekal yang sama. Campur sikit dengan kelapa dara baru sedap. Air suam wajib letak garam sikit sikit. Air teh kosong taruh stevia dan sebut cengkeh. Barulah kau. Selesai je makan kami terus gerak. Tempat yang kami nak pergi hiking ni agak jauh. Perjalanan pun ambil masa hampir sejam papa kata. Maaf jauhnya. Tapi tak perlulah nak rushing-rushing. Santai-santai je. Takkan lari bukit dikejar. Alhamdulillah akhirnya sampai. Kali ni kami sekeluarga pakat nak pergi hiking kat Bukit Batu Kawang kat Penang. Koyim ni dah kenapa? Saya tak nak pergi hiking. Padahal baru balik kerja semalam. Macam mana boleh cegas lagi ni? Laluan utama nak naik pun dah menarik perhatian kami. Cantik. Tangga ni pun tak adalah tinggi sangat. Landai je. Tak terasa pun macam naik tangga. Taklah macam naik tangga bukit kat Bukit Panorama Sungai Lembing Hana tu. Ekstrim sangat tangganya. Lepas je melepasi tangga, masing-masing ke tandas dulu. Lepas tu barulah boleh start hiking. Nak naik Bukit Batu Kawan ni ada 3 trail. Tapi kami pilih naik ikut sini. Sebab laluan ni tak adalah ekstrim sangat. Walaupun tak ekstrim, aku tetap juga semput ni. Asyik kena tinggal je. Tengoklah tu, nak kena pimpin je. Anak-anak dah laju ke depan. Okey, berhenti Sat. Aku nak ambil nafas. Mikael pun nak berhenti sebab kaki tak selesa katanya. Anda gatal kaki tu, degil. Tak nak pakai stoken. Tak nak pakai stoken. Abang anda nak minta lah. Itulah Rasul pakai stoking tadi tak nak. Lah dia salahkan kita balik tak ingatkan dia. So nak buat macam mana? Hadap je lah. Dia sambung lagi. Jauh lagi ke? Si Koyin dah tak sabar nak gerak. Mama tak habis semput lagi ni. Nak checkpoint berhenti lagi. Sorry bagi Mama minum Sat. Tak dilupa nak minum. Okey, dah boleh gerak. Ada orang jual aiskrim. Laluan kali ni dah semakin landai. Jadi kaki boleh relax sikit nak berjalan. Lastly sampai juga kami kat 2 waypoint ni. Jom pergi tengok sebelah sini dulu. Okey, dah settle kat sini. Kita check viewpoint sebelah sana pula. Jom. Okey, dah puas bergambar, berdrom bagai, perut pun dah lapar. Jom kita balik. Masa nak turun bawah, Haikal kata nak pinjam phone holder Mama. Nak buat POV katanya. Tangan dah lengur sebab asyik merakam je dari tadi. Itulah orang cakap beli satu, tak nak. Nak simpan duit katanya. Nak beli motor lah tu. Ish, mana ada Mam? Benda ni memudahkan saya untuk saya garu hidung ataupun garu untuk saya ni, Kurang hasam budak ni. Yang seorang ni patut pakai satu. Bolehlah belek rambut tu sepanjang masa. Apa pasal nak turun bawah ni rasa makin lama Tadi nak naik atas rasa macam sekejap je tiba masa on the way turun terperasan kasut Kiki ni. Teruduk kasut kamu ni Kiki. Nak kena tukar baru ni. Seorang lagi ni. Lagilah kesian terjunjuk jalan. Balik ni kita beli baru ya. Budak berdua ni kalau tak sakat orang tak boleh. Ada je nak membahan. Cari Eka jalan pun jadi bahan depa. Eka ni memang jalan macam tu. Nak kata tak pedung dah. Ke sebab kau hari-hari naik motor jadi macam ni Kal? Dah tak pasal-pasal kena bahan dengan adik. Alhamdulillah settle dah misi hiking kami kat Bukit Batu Kawan ni. Lepas ni kita hiking bukit lain pula. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.